Apa first impression korang bila korang tengok muka Mamat ni? Mesti korang ingat dia orang Viking kan? Sebenarnya brother ni orang India. Nama dia Mr. Nadim Han. Orang lain yang berebut-rebut nak looks maxing, ada jawline, ada apa tulang pipi, kening tebal apa bagai. Tapi Mr. Nadim Han ni dia white maxing. Dia jadi putih bro, dia jadi putih. Ini adalah gambar dia sebelum dia transformation white maxing. Dia identify diri dia sebagai Viking. First aku tengok, aku ingatkan ni adalah Jack the Viking yang pernah kerja dengan Mr. Beast dulu tu kan. Thing yang aku rasa aku impressive dengan transformation dia adalah beard growth dia yang memang previous ni nampak tak ada jambang langsung. Full thick now. Impressive lah bagi aku. Kalau macam dia mencerahkan kulit dia tu, aku tak tahulah dia pakai apa, drip ke apa ke, macam badan dia tu pun maybe dia weightlifting ke kan, naikkan berat badan ke, boleh lah ubah juga. Bukan apa aku tertarik nak buat video ni sebab actually kalau korang betul-betul log in, korang boleh achieve benda yang impossible sekalipun, korang boleh achieve benda tu. Sama macam aku dulu, aku tak ada jambang langsung, aku log in kau-kau, aku apply sampai dapat tumbuhkan jambang, sampai aku dapat panjangkan rambut aku. So aku dapat benda yang aku nak. So untuk korang kat luar sana, kalau korang masih lagi ragu-ragu dengan diri korang, do something about it. Okay, kita dah nak masuk tahun baru. Kalau korang rasa nak ubah diri korang, mulakan sekarang.